Saya Chef Hamdan, chef tuanku, chef personal tuanku. Saya dah start mula berkhidmat dengan tuanku pada tahun 2012. Bermulanya Bubur Lambung ni pada tahun kedua PKP, iaitu 2020. Satu hari berapa paket? Satu hari berapa paket? 20 paket dulu. 10 hari 200. Cukup lah. Saya hantar ke semua pusat-pusat kawanan. Testing dulu. Resipi ni kita dah select ada 3 jenis. Lepas tu tuanku akan pilih lah yang mana satu. Jadi resipi yang sekarang ni tuanku pilih yang ada sekarang lah. Dia mudah. Lagipun dia tahan lama lah. Dia tak ada sayur, tak ada apa. Dia just bubur dengan daun-daun tu. Boleh tahan lama lah. So, satu hari untuk besok pun boleh makan lagi tu. Bahan-bahan ni memang basic bubur lambung lah. Cuma yang tambahan tu macam carrot, kacang kuda, tu tuanku tak kita untuk masuk dalam tu. Jadi tuanku select pada yang ada sekarang lah, jenis resipi sekarang.